13 Januari 2009, Majlis Pelancaran Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) peringkat nasional dan Taman Pertanian Moden. Pada hari ini, dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) peringkat nasional dan Taman Pertanian Moden disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Lancang, Temerloh, Pahang. TKPM merupakan satu daripada program berimpak tinggi dan selaras dengan Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3). Ia dibangunkan bagi menggalakkan pelaksanaan projek pertanian berskala besar, komersial dan berteknologi tinggi yang diusahakan oleh usahawan pertanian dan swasta. TKPM menggunakan konsep yang mana kerajaan negeri menyediakan tanah bersesuaian untuk penghasilan tanaman, kerajaan pusat menyediakan dana pembangunan infrastruktur asas, manakala usahawan akan memajak tanah serta mengambil bahagian dalam pengeluaran pertanian.